Kita tengah cari tempat wifi tapi tak tahu kat mana. Tulis level 3 59A. Sekarang kita orang Kak Syazrul ramai. Kita orang dah masuk. Say hi Kira. First. Tadi buat je. First try je. Buat TikTok ke? Buat TikTok. Ni budak-budak TikTok ni dah Gen Z. Nak bagi tahu makna ni. Dah nanti saya ikut makna. No, kami pergi. Okay guys, sekarang ni kita orang tengah tunggu nak masuk apa? Nak masuk flight. Kita dah check in dah. Kita dah check in dah. Semua dah settle. So far tak ada apa-apa, cumanya boleh tahan lah ramai orang dia. Cuba tengok kejap. Kau bukan Taj Mahal. Jangan tengok muka Mr. Man. Takut. Okay. So this is our outfit for today. Kita tak ada outfit lagi loh. So tudung, baju. Lepas tu saya pun tudung macam ni. Lepas tu baju macam ni. So dengan bag. Tak boleh tunjuk outfit full sebab ramai orang tak tahu nak letak kat mana. Nanti kalau dah tak ada orang, kita dah try buat outfit check. Macam dah nak sampai dah. So kau nak makan ubat? So preparation kita orang, Syafiza kena makan ubat. Sebab esok kalau Syafiza tak makan ubat, dia tak boleh tidur. Mana dia tak boleh tidur? Susah lah. Aku tak makan ubat magnesium. Aku makan ubat mentah sebab aku tak nak. Aku rasa macam nak tunggu. Here is terminal. Later, I will show everybody back to here. Sekarang kita nak pergi makan. So this is our lunch. Everybody have one. Syazrul? Dia boleh tak? Dia boleh, dia seorang lelaki. Dia seorang lelaki orang ini. Dia cakap satu saja. Yang 9 perempuan lagi. Tengoklah dia punya kedai macam comel-comel. Mesti ada orang walaupun dah bangsa. Mesti ada macam ni. Hai. Tak kita tengah takut. Tapi takut. Tapi kita takut. Ada banyak. Sekarang kita orang dekat Narapa kan? Narapa tengah, aku tak tahu apa yang Sita itu buat daripada tadi. Dia buat macam tu. Dengan dia nak makan kita. Orang kata jangan terlibat diorang nanti. Jom buat yang tu. Dapat dia orang solat. Dapat dia solat ke? Apa? Dia orang solat ke? Tak. Oh, bukan. Oh, solat. Hai, sekarang kita orang dekat Narapa. Tadi kita orang pergi makan. Dia dibawa pergi makan dekat mountain atas sikit-sikit daripada Narapa tu. Lepas tu kita orang nak makan. So sekarang kita tengah jalan-jalan kat Narapa. Kita orang jumpa deer. Ada banyak deer. Tengok. Ada banyak tapi lagi banyak orang daripada dia. So macam agak susah nak nampak makanan dia. Ya Allah, astaghfirullahalazim.
okey lah, boleh dimakan tapi tak berapa nak sedap. Nat sekarang tengah penat sebab sekarang kita tengah menunggu benda yang tak pasti. So saya memenatkan. Aku buat lagu ni. Dah tengah pilih lagu. Lepas tu dia tanya aku. Aku stres lah. Aku ni sebelum pergi aku dah buat list dah. Nak letak lagu apa untuk aku punya IG story lah gitu. Itulah preparation yang sangat. Weh, kenapa dia berlari? Kenapa dia tu berlari-lari? Jangan disondol orang sudah. Macam kangaroo pun ada sih. Taklah bunyi macam baby nangis nak susu. Sekarang kita tengah jalan nak pergi ke what is that? Oh, ada dia. Dia terjatuh. Dia terjatuh lah. How? Naik. One hour. Wake up. Place is sekarang kita tengah jalan nak pergi naik bas. Nak lintas jalan. Kita JJ lah. Kita JJ. Hai. Hai, nama saya. Nama saya Raja. Saya di Japan. Hai. So macam kat belakang. Sini bilik kita orang. Dekat Derby Shinsenkai Osaka. So masuk-masuk je sumpah sempit. Korang nampak ni dia ada letak fridge kat bawah. Lepas tu ni dia punya ruang yang dia letak kat. Ni masuk je sini. Dia letak sampah. Dia ada bagi tahu sampah kat sini. Lepas tu sangat sempit. Ada meja, ada kursi. Lepas tu ni je ruang yang kosong untuk kita orang buka beg. Terus ada 2 katil single. Itu je. Toilet lupa. Kau tengok betapa sempitnya. Tak boleh nak. Lepas tu kat belah sini pun ada toilet kat sini. Toilet dia pun tengok kat bawah ni. Dia macam tu. Tinggi sikit. Okay. Memang hotel kat Jepun macam ni lah kot Ada not really a bathtub lah. Tapi macam tu lah. Untuk bilik. Kita orang baru je sampai. Dari Nara sampai ke kita punya hotel dekat Mana kopi Osaka. kat bawah. Tea. Oh, tu 3. Tak ada tempat air panas ke? Ada lah, kita lah. Sini lah. This is dekat depan hotel kita. Hotel kita kat depan tu. And then kalau korang tengok, dia dekat dengan tower. Ada tower tu, nampak tu tower. Tapi tak tahu tower tu nama apa. Hitachi. Tapi tak tahulah apa benda simbolik dia. Kita tak tahu. So, kita nak tak gambar dekat vending machine. Sebab vending machine ni dia punya apa? Macam signature. Kalau kau pergi kat Jepun, kau boleh tak gambar kat sini. Tapi ada depan ni. Ni dekat dengan Harry Hotel kita orang. Kita orang nak keluar pergi makan. Cantiknya. Kita hanya mengikut je. Kita nak apa ni? Muka mengikut. Nak tak apa ni? Sibuk lah budak ni. Robot Swan Mei. Kita nak pergi nonton Mori. Kita dah tak pakai glove. Quite ramai orang dekat depan kita punya hotel. Walaupun dia macam depan hotel je. Dia bukan Dr. Mori ke street apa-apa ke. Tapi dia macam pasar malam. Betul. Tapi ramai lah. Betul jalan ni. Dia kecik apa? Cik masuklah makan. Can I have a try? Macam tu. Kita orang tengah naik LRT dia untuk ke Nambour. Macam lupa dia rumah kat sini lah. Kita
orang nak pergi Gilmon Halal Ramen Melita. Nak pergi makan ramen, bapa melalui Don Tomboris. Ramai gila orang. Ramai gila orang. Satu kali pulas. Banyak ni. Nak? Best tak Don Tomboris? Best tapi dia macam crowded sikit. So jadi takut selesai. Macam tu. Takut sesat tak apa. Takut tak balik. Saya tiba-tiba macam ni. Saya pun jam. Kita orang selesai. Sekarang ni Syafiza dia macam risau masuk NTC sebab mana mic? Sebab dia tahu dia tak boleh berharapkan saya. Dia seorang je kena tengok mic. Saya mungkin kena kawal saya punya kemarahan. Dia kena kawal kemarahan sebab dia tak reti baca map. So apa nak mahu orang? Tu dah jumpa. Lama gila nak cari Gilmon halal ni. Saya nak ni. Saya nak ni. Saya nak ni juga. Saya nak aiskrim juga. Saya nak dua-dua boleh. Awak nak cheese kan? Saya nak tu. Banyak ni saya nak. Gilmon. So, we are here in Gilmon to eat. Boleh masuk je kan? Ini Wagyu benda katsu. Ini Wagyu katsu. Ini grill dulu tak katsu. Katsu. Ya nak kita kau Melayu. Tak kira dekat Jakarta. Tu. Betul tak? Pandai tak aku cakap? Betul-betul. So sekarang kita nak masuk Dr. Puri yang ada. Bukan Mana apa nama ni? Apa nama dia ni? Yang ada kat KL. Megalodon dekat kita punya area hotel kita dekat je dengan hotel kita. Kita tak tahu.